بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يظهره على الدين كله ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير النبي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، alhamdulillah, dan dapat bersama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini yang banyak ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang sentiasa menunaikan sembahyang berjemaah dan duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, pada malam ini sempena dengan program yang dianjurkan oleh Surau Perwaja, yaitu sepanjang bulan Disember ini satu program ceramah, pengisian yang disampaikan oleh tetamu-tetamu jemputan, yang mana saya difahamkan sepanjang bulan Disember ni kuliah bulanan stop. Stop dah guna tak baca kitab. Lepas tu baca apa? Ikut dan apa perintah. Nak baca sahabat kau ikut tu faham. Jadi alhamdulillah, muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang mana pada hari ini kita berada, sedang tak sedang kita telah berada pada hari ini, iaitu satu Safar. Kita rasa baru sangat kita sambut, iaitu tahun baru Hijrah. Baru rasa macam kemarin kita sambut ma'al Hijrah. Kita sambut ma'al Hijrah baru kemarin kita rasa, dan kita buat sorak rasa macam tak ada kasih. Dan ada orang nak buat sorak isu pun dah. Yang mana buat sorak ni yang dianjurkan sebagai asyar'u man qablana, syariat mereka yang sebelum daripada kita, pada 10 Muharram kita baru rasa macam kita baru buat seorang kali. Dan kita juga baru rasa bahawa kita baru kemarin puasa hari Ashura. Cukup pantas masa berlalu. Hari ini tahun 1433. Hari ini 1 hari bulan Safar. Beberapa hari lagi masuk pula, iaitu bulan Rabiul Awal.
Ini di antara akhir zaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan. Di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir zaman ini, setahun rasa macam sebulan. Setahun rasa macam sebulan, sebulan rasa macam seminggu. Seminggu rasa macam satu hari. Hari ini saya berkumpul, berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan, menyampaikan tazkirah. Minggu depan jumpa pula. Minggu depan sekali lagi kita jumpa dan rasa satu pertemuan baru rasa dengan kemarin. Hari ini naik pula. Ada kawan lain. Ini di antara peristiwa-peristiwa akhir zaman yang menunjukkan bahawasanya dunia ini hampir kiamat. Tapi ramai orang tak sedar bahawa dunia ini hampir kiamat. Walaupun baru ni tak jadi 12 hari bulan 12 tahun 12 pukul 12 hari. Tu dia. Dah simpui habis semua 12. Kita tak tunggu 12 tu, tapi kita tunggu 13. Tuan-tuan faham? Kan? Yang masih berteka-teki bilakah berlaku 13? Yang kita masih risau, bagaimana nasib yang kita akan hadapi apabila ada salah satu daripada satu badan di bawah komponen mereka. Di bawah komponen mereka ini ada satu badan yang diberi nama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, yang kita merasa cukup marah. Dalam 12 kali yang lalu yang kita cukup marah pasal apa? Bukan pasal apa. Kita tak tahu nak cerita macam mana. Kesusahan, berasa nak marah, berasa sedih, berasa duka cita dengan sikap SPR yang tidak bersihkan data pengundi, yang masih ramai lagi yang masih ragu-ragu. Baru-baru ni barulah kita bagi mereka rasa macam mana. Tapi itu baru sedikit. Apabila seorang pengadil bola sepak nampak macam menyebelahi Thailand, dia habis bayar lah sampai nak pecah Jumlatih. Bukan ada bahasa Ipoh pun, tak kena-mena. Jumlatih tu sekali pun tak sepak lah. Tapi yang ni SPR ni, pengurusi SPR pantah. Inilah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tu salah satu. Yang kedua, orang kata juga bahawa kiamat ini berlaku pada 21 hari bulan 12. Tunggu pula, tapi kita tak apa tunggu ketemu hari 13 juga. Dia nak tunggu hari 13 juga. 21 hari bulan ni bukan sekat orang Melayu. Melayu memang tak apa nak tanya. Cina pun risau, India pun risau, Yahudi pun risau, Kristian pun risau. Mana bukti kata Yahudi risau? Mereka buat kajian. Di antaranya kajian NASA bahawasanya kiamat akan berlaku 21 hari bulan 12. Cina juga mereka bertanya-tanya adakah benar perkara ini akan berlaku. Saya jumpa dengan seorang Cina. Dia tengok saya ni pandai sikit. Dia kata, Ustaz, nak tanya satu soalan kat Ustaz boleh? Berkenaan agama Ustaz. Cina tanya. Saya kata, apa dia? Silakan. Kalau aku boleh jawab, aku jawab. Kalau aku tak boleh jawab, tak boleh. Dia kata,
Hampa tahu nak dunia ni nak kiamat? Saya pun tahu. Bila? 12 ni 21 bulan 12 ni. Hang tahu. Macam mana hang rasa macam mana betul ke tak betul ni? Saya kata benda ni tak tahu lagi. Sebab kami dalam Islam, tanda-tanda akan berlakunya kiamat banyak. Dan semuanya belum muncul lagi tanda-tanda kiamat ini. Di antara yang saya sebut dekat dia, matahari keluar sebelah barat. Pasaipuas keluar sebelah barat. Setelah matahari hari-hari dia naik sebelah masyriq, turun sebelah maghrib, naik sebelah masyriq, turun sebelah maghrib. Untuk Allah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia sujud kepada Allah di sebelah maghrib, Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kepada matahari, wahai matahari, kamu kembali ke tempat asal kamu balik. Dia pun patah balik di tempat asal dia. Esok sujud lagi kepada Allah. Begitulah hari-hari yang mana matahari sentiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah satu ketika Nabi menyebut apabila matahari naik sebelah maghrib, dia melihat bagaimana kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Yang manusia ini Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini illa liya'budun, kecuali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia ini mengingkari perintah Allah. Manusia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bila matahari naik sujud kepada Allah, Allah Ta'ala perintah kepada matahari, wahai matahari, kembali ke tempat asal kamu balik. Matahari kata, Allahu Akbar, aku tak sanggup lagi melihat hamba-hambamu, melihat makhluk-makhluk, melihat manusia melakukan kemungkaran yang dilarang olehmu, ya Allah. Pada ketika itu Allah Ta'ala perintah kepada matahari, kamu naik sujud di aras. Dan naik sujud di aras selama 3 hari, matahari tak muncul-muncul. Dan dia muncul setelah 3 hari dia tak muncul, dia mula muncul, mula naik di sebelah barat, turun di sebelah timur. Ini di antara tanda-tanda kiamat. Bila matahari naik sebelah barat, maka bermula daripada situlah pintu taubat tertutup. Tak boleh dah nak taubat. Tak boleh dah nak taubat. Maka segala dosa yang mana yang dilakukan itu akan dihisab satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mahkamah. Mahkamah yang agung, mahkamah Allah, iaitu di padang mahsyar. Yang sedang perkara ini iaitu mereka yang sentiasa berjaga malam. Yang sedang perkara ini mereka yang sentiasa berjaga malam, yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah, yang sentiasa bertahajud, yang sentiasa berqiyamul lail. Golongan ini yang tahu. Mereka tahu macam mana, dengan sebab bila mereka qiyamul lail, mereka bangun di awal pagi, menunaikan solat tahajud, menunaikan solat tasbih, menunaikan solat taubat dan sebagainya. Maka apabila menanti-nanti, bilakah keluarnya fajar, bilakah keluarnya fajar, fajar tak keluar dan mata